Macam forensik dah Malaysia. Kita tak lulu habaq jadi forensik. Sebab kita koloh mula Kita koloh kita makan robak. Malaysia bukan makan robak bermasa itu. Cuma kita masa sekolah mula. Kebetulan masa tu kakak Malaysia belajar. Abang kita pun belajar you. Jadi masa tu dia macam payah kerja. Jadi saya beranggap bila payah, saya beranggap mungkin saya belajar pun payah juga. Jadi saya pun berfikir untuk bekerja. Gitu. Jadi apabila kita kerja, barulah kita tahu bahawasanya rezeki ni Allah Ta'ala. Mungkin kakak kita payah di masa itu. Setelah itu dia menjadi guru. Dia abang kita menjadi accountant. Jadi apabila kakak jadi guru, abang jadi accountant, jadi kita nampak ia berjaya lah. Nampak macam kemah. Ya tidak ya. Macam saya sendiri, saya sudah pun umur lewat. Jadi nak belajar tu tak boleh lah. Jadi saya pun meneruskan perjuangan saya dalam media sosial dan nanam padi. Dan dalam saya nanam padi tu, saya mendapat banyak dah ilmu daripada orang-orang yang terdahulu.